berita viral yang sangat memalukan negara dan rakyat Malaysia. Saudara, baru beberapa hari sahaja syarikat Lim Siong Hai ini mengoperasikan Menara Kuala Lumpur, mereka telah mendapat review yang sangat negatif dan boleh mencemarkan imej negara di persada antarabangsa. Saudara, laman web ExpatGo yang menjadi rujukan ekspatriat, diplomat, pelajar antarabangsa dan juga pekerja profesional antarabangsa mengeluarkan berita mengkritik dengan teruknya syarikat pengendali baru Menara Kuala Lumpur. Mengikut rekod, website ini mempunyai lebih 400,000 pembaca online dan jutaan pengikut media sosial di seluruh dunia, di mana laman ini dimiliki oleh The Expat Magazine yang merupakan penerbitan utama untuk ekspatriat di Malaysia. Saudara dan saudari, kritikan ini sangat memalukan negara dan rakyat Malaysia di persada dunia, di mana Menara Kuala Lumpur ini merupakan bangunan ikonik negara Malaysia. Bukan itu saja, dalam Google review pun pelawak-pelawak antarabangsa mengkritik pengendali baru Menara Kuala Lumpur ni dengan sangatlah teruk dan memalukan kita, memberikan review yang sangat buruk terhadap pengurusan baru ni. Lebih malang lagi saudara, apabila harga makanan dan tiket yang ditawarkan oleh pengurusan baru ni sangatlah tak masuk akal. Rakyat Malaysia, tolonglah anjung kita masuk ke dalam Google Play dan buatlah review. Dan anda buatlah apa-apa review pun. Dan saya sendiri telah pun bagi saya punya review di mana bolehlah dijadikan sebagai rujukan. Saya rasa sangat malu sebagai rakyat Malaysia. Apa rasa rakyat Malaysia yang lain?